Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, hari Jumaatan, hari Jumaat kita dipertemukan lagi dalam mempelajari tentang ilmu pengobatan. Ya, khususnya dalam pengobatan yang berbingkaikan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut sebagai tip nabawi. Masya-Allah ya. Kajian daripada hari ke hari yang telah kita lakukan bersama ya, dan Pak Haji percaya bahawa semuanya menulis ya, semua menulis, sebab rugi ni kalau sudah kita tak tulis itu. Kata ulama, ilmu tu macam kuda ya, kalau kita tak ikat dia, dia akan lari. Ikatlah dengan tulisan. Jadi itu di antaranya. Masya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumaat ni, kita membicarakan sesuatu yang sangat menarik. Kita cerita pasal pakaian. Bukan pasal herba, tapi pasal pakaian. Pakaian ahli syurga. Surah Al-Insan ayat yang ke-21. Cerita pasal pakaian ahli syurga. Allah, di mana ada hubungan di antara pakaian ahli syurga ini dengan ilmu pelajaran herba kita ini? Ada hubungannya. Allah menceritakan bahawa pakaian ahli syurga itu pakaian yang berwarna hijau yang dibuat daripada sutra. Sutra yang halus dan sutra yang kasar. Bertekat ya, bertekat maksudnya cantik betul lah. Sutra yang sangat-sangat halus. Masya Allah, Masya Allah. Sebab itu orang lelaki tidak dibenarkan untuk memakai sutra. Ya, haram dalam Islam lelaki itu memakai sutra di dunia ini, kerana Allah menyediakan baginya insya-Allah sutra yang terbaik di dalam syurga kelak, insya-Allah, insya-Allah. Jadi bila kita belajar tentang ini, seperti mana biasalah ya, kita harus niat, ya Allah, mudah-mudahan pada hari ini aku belajar tentang sutra pakaian ini, mudah-mudahan Allah pakaikan kepada aku sutra di dalam syurga besok, insya-Allah. Itu niatnya, belajarnya. Namun begitu, satu hal lagi, bahawa bila kita memperkatakan sutra, kita memperkatakan tentang ulat sutra. Ulat itulah yang memakan daun yang dikenali sebagai daun sutra dan mengeluarkan, ianya dijadikan sebagai benang yang halus, yang mana daripada benang itulah yang dijahit menjadi pakaian. Masya Allah, Masya Allah. Kalau orang sufi, dia selalu sebut begini ya, dia selalu sebut macam ni: ombak dan air dari yang satu. Kalau dalam ini pula apa disebutnya? Apa? Benang dan kain dari yang satu. Jadi oleh sebab itu maka kita dapat melihat dari yang satu tu dari mana ya? Benang, kain itu daripada Allah juga yang satu. Ya, benang itu terjadi juga daripada kain, itu terjadi juga daripada benang. Ombak terdiri daripada air. Tapi boleh jadi air itu boleh juga kita minum, boleh jadi ombak. Begitu juga bagaimana pengolahan Allah yang Maha Kaya, yang menjadikan langit dan bumi ini untuk kita renung dengan renungan yang mendalam, untuk sampai kepada nilai tauhid ubudiyah lillahi wahdah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sewaktu Islam sudah menguasai di Andalusia, ya, di Andalusia, maka projek penanaman daun sutra ini atau kita panggil daun ulat sutra ini begitu besar sekali. Sebab pada ketika itu bahawa teknologi penenunan membuat kain sutra menjadi begitu besar. Ya, jadi oleh sebab itu maka bila kita mengkaji tentang perkembangan dan kemajuan Islam di Andalusia itu, kita melihat di balik kain sutra tersebut adalah daun pohon yang disebut sebagai mulberry ataupun mulbe bahasa Indonesia, yang digunakan oleh ulat untuk membuat kain tersebut, untuk membuat benang tersebut. Masya Allah, subhanallah. Jadi pada hari ini, inilah dia daun yang Pak nak tunjukkan ini. Ini dia daunnya. Dan daun ini dia membezakan antara spesies, ada dua yang besar, iaitu Morus rubra dan Morus alba.
dia ditentukan bukan pada buah. Ini dia. Dia ditentukan kepada jenis daunnya. Ya, kadang ada buah yang warna hijau, warna merah, ada yang warna hitam sikit dan sebagainya ni. Buahnya. Ini di antaranya. Jadi daunnya, helai daunnya, Allah cantik sekali daunnya ni. Tu dia. Mak daunnya cantik sekali. Boleh kita bayangkan sutra yang mahal itu daripada selai daun ini. Daun yang berwarna ini, yang agak sikit kegelapan ini. Dia hanya boleh diproses daripada daun ini saja. Sutra itu. Allahu Akbar. Ulat-ulat ini makan dan keluarkan daripada perutnya itu sutra. Besar tentang kejadian Allah Subhanahu Taala ini. Dalam bahasa Arab ini dipanggil atud. Atud ini itu dia sutra, ya, jenis maberi. Pokok ini, pokok maberi ini atau dikenali sebagai atud. Itu di antaranya. Masya-Allah. Kemudian Pak Haji nak ceritakan ni ada lebih daripada 100 jenis sebenarnya. Daripada jenis-jenis maberi ini ada 100 jenis. Dan salah satu daripada bahan yang kita nak bincangkan tentang pengubatan pada hari ini, iaitu bahan penahan. Bahan penahan yang Pak Haji nak sebutkan, bahan penahan DNJ. Jadi apa tu DNJ itu? Bahan penahan daripada penukaran karbohidrat menjadi gula. Ini ada 2 herba yang ada ini. Sejauh ingatan Pak Haji lah, ya, ada 2 herba yang boleh bertindak menahan makanan karbohidrat itu daripada menjadi gula. Ada 2. Pertamanya pohon ini, daun ini, malbei. Yang kedua ialah daripada gambir, daun gambir. Daun gambir juga mempunyai sifat yang sama. Jadi oleh sebab itu kalau kita ambil minuman ini dulu, kita ambil kapsulnya dulu, maka kita makanlah nasi, tetapi nasi tak akan meningkatkan kadar gula di dalam darah. Berpotensi sekali, ya, untuk pesakit kencing manis. Allahu Akbar. Ya, Pak Yu ulangi sekali lagi, ya, bagaimana mekanisme kerjanya. Mekanisme kerjanya ialah dia mengandungi bahan DNJ yang bertindak mengelakkan daripada karbohidrat itu bertukar menjadi gula. Misalnya kita makan nasi. Nasi itu akan bertukar menjadi gula. Gula itu akan lempah di dalam darah bagi pesakit kencing manis. Tetapi kalau sudah ambil tehnya ini daripada daun ini, tehnya, berartinya dia tak tukar jadi gula dan dia akan terus dibuang. Masya Allah. Masya Allah. Hebat, ya? Hebat. Jadi ini juga kalaulah ini betul-betul berlaku, berarti dia ada untuk nak slimming, untuk kuruskan badan. Allahu Akbar. Jadi apa yang kita makan itu biasanya ubat slimming ini adalah untuk ubat ada sikit pencahar ringan. Pencahar ringan itu pelawas ringan untuk mempercepatkan pengeluaran makanan yang kita ambil itu dipercepatkan. Dengan dia mempercepatkan itu, maka tidak semua kalori diserap. Jadi kuruskan badan. Kalau dalam pengobatan moden, apa yang dilakukan oleh doktor ialah potong sedikit usus itu, dia menyebabkan orang itu akan jadi kurus. Dengan hanya potong sedikit daripada usus itu, potong, dijahitkan semula, dipendekkan hanya sedikit saja, menyebabkan sudah jadi kurus badan seseorang itu. Tetapi kita tidak perlu potong. Usus itu boleh ditransitkan dengan cepat makanan itu, maka penyerapan tidak berlaku 100%, yang menyebabkan tubuh badan akan jadi kurus. Dan yang ketiga, makanan yang berlebihan yang banyak itu dia akan menjadi lemak, dan lemak itu akan terlekat di hati yang kita sebut sebagai fatty liver. Fatty liver ini menyebabkan seseorang itu obesity, yang mana dengan obes tersebut sukar sekali untuk turunkan berat badan. Walaupun dia kurang makan, tetapi lemak yang ada dekat hatinya itu masih lagi bertahan
menyebabkan sukar untuk turunkan berat badan. Jadi kalau sudah dia selesai masalah mempercepatkan waktu transit makanan dalam usus dan juga waktu transit makanan di dalam tubuh badan kita, dan dia juga menghilangkan fatty liver, berarti dia untuk kuruskan badan. Masya Allah. Menarik kan? Menarik. Dan seterusnya Pak Haji nak sebutkan juga bahawa dia juga dapat menghidupkan good bacteria. Ya, good bacteria di dalam usus kita, di dalam perut kita. Dengan adanya good bacteria ini, pencernaan berlaku dengan sempurna. Allahu Akbar. Kalau tidak ada good bacteria ini, ulat sutera pun tak boleh keluarkan suteranya. Tak boleh keluar benang sutera. Jadi Allah ciptakan pada ulat sutera itu dengan keupayaannya. Dia makan daun ini, dia tak gemuk. Yang kedua, ususnya bagus untuk keluarkan benang daripada perutnya itu. Allahu Akbar. Betapa tingginya sesuatu yang Allah ciptakan. Allah menceritakan dalam Quran tentang sutra. Tetapi bagaimana nak keluarkan sutra itu? Sutra itu dihasilkan oleh ulat sutra daripada pohon mulberry ini. Maka Allah menyiapkan sebuah kesempurnaan, sebuah mesin ekstrak dan proses yang sangat-sangat tinggi di dalam yang bernama ulat sutra. Jadi sebab itu kalau kita baca, kita tengok lebah, ya, Pak Haji ulangkan semula untuk kita membayangkan ketinggiannya. Bila kita tengok lebah itu mengambil manisan bunga, lalu diproses di dalam perutnya itu mengeluarkan madu. Masya Allah. Allah sebut tentang madu. Begitu juga ketika ulat sutra memakan daun daripada mulberry ini, kemudian memproseskannya itu mengeluarkan benang, maka Allah sebutkan tentang sutra di dalam Al-Quran. Subhanallah. Ya. Sutra ini bukan hanya di dunia, di akhirat juga ada sutranya. Tapi tak sama, ya. Jangan kita sebut, oh sutra kita di akhirat besok macam sutra kita kat dunia. Tak sama. Sebab akhirat itu kita tidak tahu, tak boleh dibayangkan oleh mata, tak boleh pandang telinga, tak boleh dengar akal, tak boleh bayang. Nah, itu yang dikata hidup ibarat tidur dan mimpi bila terjaga. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Saidi. Hidup ibarat tidur dan mimpi bila terjaga. Ya Allah ya Saidi. Ya Allah. Terkejut. Itulah di antaranya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu subhanallah. Jadi hari ini Pak Haji dah siapkan sebuah gurindam. Nanti akan dilutkan gurindamnya, insya-Allah, tentang bila terjaga. Ya Allah ya Saidi. Cerita di alam barzah. Nanti kita akan masukkan biiznillah, ya. Baik. Jadi kalau kita ada renungan makrifah di sini, Allah, kita akan sebut yang keluar pada mulut kita, Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Yang keluar gitu je. Orang yang tak faham, dia kata kenapa tu? Kenapa dia tu sebut Subhanallah, Allah ni pasal apa? Sebab dia nampak di antara dua alam, dunia dan alam akhirat, dia itu syurga. Dia tak boleh bayang. Masya Allah, ya. Itu di antaranya. Jadi itu yang Pak Haji nak sebutkan yang pertama. Dan oleh kerana dia ini membaguskan pencernaan, melawaskan pembuangan air besar, ya, yang mana dengan tujuan itulah juga manusia ambil, dengan tujuan yang sama juga diambil oleh ulat.
dia mempunyai kepentingan yang bersama, maka dia mengeluarkan racun dalam tubuh badan manusia. Ulat mengeluarkan sutera, manusia mengeluarkan racun. Allahu Akbar. Lebih ulat daripada manusia. Nilai ulat itu lebih tinggi daripada manusia apa yang dimakannya. Allahu Akbar. Itu di antaranya. Cuma kalau orang tanya kita di manakah kelebihannya daun mabri ini, ingat DNJ itu satu bahan yang ada di dalam daun mabri ini, khususnya untuk masalah kencing manis. Gula tak bertambah. Kenapa gula tak bertambah sedangkan dia makan? Sebab gula tak bertukar. Tak bertukar. Selalunya akan bertukar. Ya, selalu akan bertukar. Kali ini tak bertukar. Kenapa tak bertukar? Sebab ada penahannya. Apa itu? DNJ. Di mana? Di dalam daun mabri. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu, bila dia tak menukar begitu, dia tak jadi obesiti. Dan kesan DNJ ini juga, dia menjadi pencincang. Apa dia? Pencincang semua lemak-lemak di dalam tubuh badan. Cincang itu dikeluarkan. Salah satu lemak di dinding arteriosklerosis. Orang yang ada masalah sakit jantung, tolong lihatlah kelebihan ini. Sebab plak itu tak boleh keluar, harus operasi. Dia boleh keluar apabila dia mengambil teh daripada mabri ini atau kapsul mabri yang dikeluarkan oleh HPA, Mulbay. Jadi bila kita keluarkan itu, kita masuk, kita buka kapsul di dalam gelas, tuang air panas, biar dia sikit, kemudian minum. Dia pecahkan lemak-lemak dalam tubuh badan kita. Pemecah lemak, penghancur lemak dalam tubuh badan. Sebab itu sains Al-Quran, bingkai Al-Quran itu tinggi. Kenapa harus mengambil daripada kimia untuk pecahkan lemak yang belum tentu lagi? Kenapa harus mengambil ubat-ubatan kimia untuk rawatan jantung, sedangkan mabri ini sudah ada kurniaan Allah pada kita? Ada orang sakit jantung di dalam syurga? Tak ada. Dan malah Allah Ta'ala memberikan isyarat pengobatan itu pada sutra. Walaupun tidak diceritakan daun mabri di dalam Al-Quran, murbi di dalam Al-Quran, tetapi Allah ceritakan tentang sutra. Masya Allah. Ya, itu di antaranya. Kemudian seterusnya dia ada metanol, ada alkohol. Alkohol yang tidak sampai memabukkan, tetapi alkohol ini dia pelarut. Alkohol ini menjadi pelarut dan menjadi pendingin. Misal kita ada ketumbuhan kan, ketumbuhan itu kita ambil cuka selalunya. Ambil cuka, kita campurkan dengan tepung gandum, sapu, dia jadi pendingin. Begitu juga dengan alkohol metanol ini yang ada di dalam daun ini, dia pas-pas. Pas-pas ni apa? Cukup dengan tubuh badan. Apa kerja dia? Menghilangkan peradangan. Kalau orang tanya kita menghilangkan peradangan dengan apa? Kami menghilangkan peradangan dengan metanol. Wah, hebat tu, guna kimia. Bukan? Kita tak guna kimia. Kita guna kimia alami. Kita tak perlu proses dah. Kerana Allah sudah menyiapkannya. Cara ambil dia pun teh saja atau kapsul. Radang apa? Radang ni kan ketumbuhan semua radang. Tumor, kanser, fibroid, cyst, kista,
bisul, semua yang radang ketumbuhan itu kan semua radang. Maka ubatnya dengan begitu sukses, begitu berkesan dengan gunakan daun mabri. Allahu Akbar. Hari ni hari Jumaat. Pak Haji bercakap tentang pakaian dalam syurga. Pak Haji doa mudah-mudahan boleh pakai pakaian di syurga. Allahu Akbar. Ya, itu di antaranya. Baik. Kemudian seterusnya, dia juga adalah merupakan metanol ini juga, dia anti radang, yang mana Pak Haji sebutkan dekat sini bahawa kalau orang ada sakit sendi, merah di sendi, yang kita bagi juga daripada daun ini, dibuat teh dan juga sebagainya. Alhamdulillah, syukur. Yang kedua, daun ini juga untuk penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular yang Pak Haji sebutkan tadi, arteriosklerosis dan cerebrovaskular, untuk otak. Untuk kecerdaan di dalam otak, untuk ketersembatan, untuk darah beku di dalam otak, ataupun ketersembatan di dalam jantung, darah beku di dalam jantung. Maka cerebro dan kardiovaskular dirawat menggunakan daun ini, daun mabri ini. Masya Allah. Sehingga kan bagi penyakit-penyakit seperti neuropati, orang ni masalah mata tidak terang, atau mata itu mempunyai masalah syaraf kerana penyakit kencing manis, juga dirawat dengan menggunakan daun mabri. Orang yang tak melihat, sebab apa? Sebab ada masalah daripada kencing manis. Macam mana nak buat? Daun mabri. Hebat daun mabri ini, kita lihat. Dan orang yang ada lipid yang banyak, lipidemia, hyperlipidemia, kita rawat dengan menggunakan daripada daun ini. Masya Allah. Oleh sebab itu, maka oleh kerana dia juga mempunyai zat besi yang tinggi, kita tengok hijau ya, hijau betul-betul hijau ni, dia ada dua. Kalau belakang tu kita tengok hijau muda sikit. Ini hijau tua ni. Ini zat besi. Maka dia memperkayakan oksigen. Oksigen itu diperkayakan, dan bila oksigen diperkayakan, seperti mana yang Pak Haji sebut, hilang sakit kepala, pusing, pening, sakit kepala. Sebab kebanyakan sakit kepala ni kerana dua saja faktor, kekurangan air, atau oleh kerana kekurangan air, atau darahnya itu yang tak berkualiti, maka dia kekurangan oksigen, sakit kepala. Jadi oleh sebab itu, bila kita ambil daun ini, Masya Allah, dia akan memberikan kesan hilang sakit kepala. Dan juga oleh kerana dia mempunyai aktiviti bakteria yang baik, good bacteria. Good bacteria ini, dia juga menghilangkan sakit tekak. Sakit tekak. COVID-19 banyak orang sakit tekak. Macam mana? Dia perlu mengambil good bacteria. Good bacteria itu ada di mana? Dalam anti-RAT, SJ2, IMS, IMT, di dalam kapsul mabri atau teh mabri. Kerana ada bakteria-bakteria yang baik yang menjadi pemakan kepada bakteria-bakteria yang buruk. Itu yang dimasukkan. Begitu juga bakteria yang baik dalam pencernaan lah yang menyebabkan pencernaan itu menjadi sempurna. Bakteria, good bakteria. Hari ini kita cakap bakteria itu harus kita ambil dalam susu, yogurt, kefir, atau kita ambil dalam laban. Tetapi tahukah kita bahawa good bakteria ada di sini? Di dalam sutra yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Jadi oleh sebab itu, Pak Haji dah sebutkan bahawa bila sesuatu herba itu diceritakan dalam Al-Quran,
dia satu yang istimewa. Satu yang istimewa. Keistimewaan itu tidak boleh diperbandingkan dengan yang lain. Sebab istimewa ini adalah pilihan Allah, bukan pilihan makhluk. Masya Allah. Allah berikan kepada pokok mabri ini menjadi salah satu daripada tanda kebesaran Allah dalam banyak-banyak tumbuh-tumbuhan ini di atas muka bumi ini. Maka dia dipilih untuk mengeluarkan menjadi contoh pakaian di syurga. Banyak gunung-gunung yang ada, Allah pilih Gunung Judi untuk tempat mendaratnya bahtera Nabi Nuh alaihi wassalam. Dalam banyak unggas-unggas yang ada, Allah memilih lebah untuk dititipkan madu di dalamnya. Allahu Akbar. Istimewa sungguh pada penciptaan ini. Jadi sebab itu bila kita tengok dia, kita kena sebut macam ni, Allah istimewa sungguh engkau wahai pokok mabri. Pokok mabri, istimewa sungguh engkau, kerana engkau dipilih untuk Allah ceritakan hasil kamu di dalam syurga. Istimewa sungguh Allah ciptakan engkau. Tengok dengan pandangan makrifah, kenal Allah, kenal Rasul, kenal Quran. Jadi bila kita membaca sampai kepada ayat menceritakan tentang sutra, maka imbaskanlah kepada ulat yang sedang membina, yang membuat daripada benang, daripada daun mabri ini. Sampai jauh begitu pandangan kita. Baik, seterusnya banyak nak sebutkan juga, dia juga untuk yang terbaik sekali. Ingat ya, bila bakteria ini menyerang, virus menyerang di tekak, dia akan masuk di paru-paru. Benar, dia akan masuk paru-paru. Macam juga virus COVID-19, dia akan pergi ke paru-paru. Tidak semua herba boleh ubat untuk di paru-paru. Tidak semua. Herba yang boleh ubat untuk di paru-paru ini ialah herba yang ada sifat. Apa dia? Sifat angin. Sifat angin dan sifat dingin. Angin, kena ada sifat angin dan dingin. Itu di antaranya. Dia kena ada sifat itu. Kalau kita belajar tentang ilmu sifat pada herba, dia kena ada sikit kesan, ya. Maka dengan sifat itulah, maka dia boleh sampai ke paru-paru. Kalau dia tak dingin, dia tak boleh sampai. Kalau dia tak ada sifat angin, dia tak boleh sampai ke situ. Jadi oleh sebab itu, maka dia akan memperbaiki paru-paru. Orang yang jadi masalah COVID-19 ini kerana bila dia serang ke paru-paru, dia tekak, sakit tekak dulu, kemudian dia serang ke paru-paru, dan paru-paru itu dia jadi panas, dia jadi radang. Bila dia jadi radang, dia keluar mukus. Sedangkan herba ini adalah herba dingin. Yang panas berikan yang dingin. Itu di antaranya filosofi dia. Dingin. Dinginnya sampai ke mana? Sampai ke paru-paru. Jadi kalau terjadi radang paru-paru, ingat radang paru-paru itu bila kita scan, ada masalah di paru-paru, cara nak hilangkan ini. Ya, itu adalah di antaranya. Atau orang panggil demam paru-paru. Batuk. Inilah obatnya. Dan begitu juga orang yang selalu pening. Baik, dengar sini. Nak terang, ada satu ilmu pembelajaran yang harus kita pelajari. Kalau muka ni, wa na'udzubillah ya, naik tumpuk hitam. Naik ni, jeragak hitam kat muka ini, menandakan masalah hati, liver. Macam mana nak sejukkan hati tu? Ni. Bila kita sejukkan hati, wajah dia jadi elok. Semua elok balik. Tetapi kena ingat, tak boleh ambil overdose. Tak boleh ambil berlebihan sebab nanti terlalu dingin tubuh badan kita. Itu yang kita harus faham. Tidak boleh ambil berlebihan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, kalau kita tengok bahawa dalam tubuh badan kita itu, misal kata apa? Jadi
edema. Edema tu yakni bengkak air dalam tubuh badan kita ni. Tak kira lah bengkak kat kaki ke. Sebab apa? Ada cairan yang tak boleh dikeluarkan. Apakah dia herba yang boleh bertindak untuk menstabilkan balik air dalam tubuh badan kita? Ya, kita dah belajar ikan gabus. Betul, ikan gabus. Albumin. Herba yang kedua, Dharma beri. Untuk stabilkan balik pembengkakan yang ada di dalam tubuh badan kita. Tengok di sini. Kalau Pak Haji kata tengok ada bengkak di bawah ni, di bawah mata ini, ini dia kena guna ini. Ada bengkak di muka, kena guna ini. Bengkak pada badan, kena guna. Bengkak pada kaki, ya kena guna. Sebab apa? Pembengkakan itu kerana tidak stabilnya cairan tubuh di dalam tubuh badan kita. Macam mana nak stabilkan? Dharma beri. Kapsul Mabri. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bila cairan ini tidak betul, tidak pas, tidak seimbang, maka terjadilah apa? Paru-paru kita terendam air. Penat begitu. Terjadilah air banyak dalam tubuh badan kita. Maka akibatnya dia akan jadi macam penat, asma dan sebagainya. Salah satunya ialah Dharma beri. Salah satunya Dharma beri. Masya Allah. Kita henti sebentar untuk memberi laluan pada iklan. Silakan. Syukur pada Allah SWT. Kita belajar tentang satu herba yang menarik pada hari ini. Dan Pak Haji juga nak sebutkan ini bahawa anak-anak dan wanita-wanita yang hamil tidak dicadangkan menggunakan produk ini. Dan ada setengah-setengah itu memberi kesan, ya, bukan kesemua, ya. Ada setengah orang mengambil produk-produk daripada memberi ini membuatkan dia jadi sembelit lagi. Ada yang jadi diarrhea, ada yang jadi pusing, ada yang jadi angin di dalam perut dan sebagainya. Ini semua bergantung kepada keadaan yang ada dalam perut tersebut. Kalau ini berlaku, apa yang mesti dilakukan? Maka kita kurangkan dosisnya,
kita ambil tambahkan sedikit bersama dengan madu lebah supaya dapat kita menghilangkan daripada kesannya ini. Begitu kuat. Jangan terlalu overdose. Tidak boleh kita ambil lebih daripada kadarnya. Kalau yang Pak Haji keluarkan itu ada bentuk kapsul, cukup dengan mengambil 3 dah cukup dah. Kalau teh, ambil 1 hari 2 kali, dah cukup kita seduh buat minuman. Itu diteruskan istiqamah, kerana dalam pengobatan ini dia bukan untuk pengobatan 1 hari, tapi mengambil tempoh yang panjang. Cuma itu sangat menarik ya, khusus untuk orang yang ada masalah jantung, DNJ tadi. Masya Allah. Kemudian seterusnya Pak Haji nak sampaikan satu lagi ya, dia adalah mempunyai kesan anti koagulatan. Maksudnya anti pembekuan darah. Jadi maksudnya kalau kita ambilnya darah kita tu elok, dia tak jadi berlengketan. Dia tak jadi darah itu darah yang kental. Tetapi dia jadi darah tu elok, darah muda yang membawa oksigen yang cukup untuk tubuh badan. Sebab apa dia jadi begini? Sebab ini adalah istimewanya. Sangat istimewa pohon ini. Jadi oleh sebab itu mereka yang mau hidup nampak lebih muda, awet muda, ambil daun ni. Ambil daun ini. Dan dia sangat istimewa apabila kita melihat bagaimana perbandingan sutra, kain sutra dibandingkan dengan kain biasa. Kain sutra itu mahal harganya, lembut lagi halus. Bagaimana lembutnya kain sutra tersebut, begitulah pada tubuh badan manusia itu menjadi lebih muda. Siapa yang pakai kain sutra itu kan nampak kehalusannya. Dan begitu juga kulit kita, dia membetulkan tona kulit supaya jadi cerah. Kalau kita katakan Garcia mempunyai khasiat untuk mencerahkan kulit, betul. Garcia itu maksudnya Garcinia, maksud Pak Haji. Daripada manggis boleh digunakan. Daun Mulberry jauh lebih kuat daripada itu untuk mencerahkan wajah, memperbaiki jantung, jangan terjadi lemak, darah yang berlengketan, anti keagulatan. Apalagi nikmat yang nak kita dustakan? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebab itu orang yang merenung pada penciptaan langit dan bumi ini, mereka akan mengatakan Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Mereka akan mensucikan Allah. Kerana yang Allah ciptakan ini, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Sayyidi, mengatasi segala-galanya daripada penciptaan. Kalau direnung dengan mata hati yang terbuka, dengan keimanan dan akidah yang benar. Masya Allah. Dan sekaligus menurunkan tekanan darah tinggi, di mana darah tinggi tersebut kalau tak boleh turun, tak bisa turun. Macam berlaku cerebrovascular accident, pecah pembuluh darah di bayang kepala, menyebabkan stroke belah kiri, belah kanan. Ya, bagaimana kita untuk memecahkan ketulan-ketulan darah yang ada di dalam otak manusia tersebut? Dia adalah Dr. Mulberry. Dr. Mulberry. Ini dia penciptaannya. Allah subhanallah, ya, sangat-sangat cantik. Kemudian seperti mana yang Pak Yu sebutkan bahawa dia untuk kecantikan kulit. Kulit berartinya jantung. Jantung berartinya otak. Otak berartinya organ reproduktif. Organ reproduktif ini ada 2 fungsi. Pertama, kalau perempuan mengelakkan daripada berlakunya kista miom fibroid dan cyst, dan juga mengelakkan daripada penyakit keputihan ataupun penyakit sariawan di mulut kerana Candida albicans. Orang lelaki dia juga sangat baik untuk lelaki.
boleh digunakan kerana blood circulationnya itu dia akan memenuhi di dalam kapilari darah. Masya Allah, itu adalah yang terbaik. Kemudian seterusnya, Haji nak sebutkan dekat sini bahawa dia adalah antivirus, anti-tumor, yang mana dia antibakteria, antivirus. Kalau kita demam, ambillah daunnya, ambillah kapsulnya. Dia mempunyai kesan antivirus. Sebab Allah menciptakan antivirus ini supaya ulat yang membuat sutera tadi tak demam. Macam mana kalau ulat demam? Sudah tentu tak keluarlah suteranya. Jadi ulat tak demam. Allah preserve. Sebagaimana lebah juga tak demam. Lebah tetap sakit. Ulat pun tak sakit. Terus saja diberikan kesihatan. Dengan syarat jangan berikan racun kimia kepadanya. Itu yang paling utama. Kemudian seterusnya, sejauh mana keupayaan anti-kansernya dalam satu kajian yang dilakukan, keupayaan dia merawat untuk anti-kanser, keupayanya sampai kepada 80.5% perawatan anti-kansernya. Subhanallah, tinggi. Pak Haji lihat pokok bajakah mempunyai ciri-ciri yang sama, tetapi kita tak boleh menyamakan herba yang Allah sebut dalam Quran dengan herba yang tidak dalam Quran, tak boleh samakan. Tetapi pokok bajakah juga untuk sakit kepala, untuk arthritis, untuk DM. Bajakah juga untuk anti kanser. Ini juga untuk anti kanser. Sutera, ulat sutera tak pernah kena kanser. Ulat sutera, ulat tak pernah kena kanser. Allahu Akbar. Itu satu lagi keajaiban Allah yang sangat-sangat tinggi untuk kita renungi. Seterusnya, ulat tadi ini diberikan energi oleh Allah. Allah bagi tenaga kepada ulat tadi untuk bekerja terus menerus. Dia tidak berhenti kerja terus, kerja. Di mana dia dapat energinya? Energi pada daun ini. Sebab tu selalu kita sebut energi, kita sebut ginseng kan. Daun ini lebih kuat daripada ginseng. Dia jadi tonik, dia jadi tenaga. Kepada orang yang makannya itu dia ada tenaga. Jadi oleh sebab itu nanti kita lihat, kalau bapa cuba sendiri ambil kapsul yang dikeluarkan oleh HPA. Kemudian selain daripada itu boleh cuba dalam bentuk teh di rumah kalau ada. Ambil cuba, betul tak Pak Haji sebut dia adalah seperti mana, apa kalau di Indonesia panggil karanting deng ataupun Red Bull. Itu di antaranya. Dia bertenaga. Jadi oleh sebab itu, maka kalaulah kita tahu mengolahnya, membuat jus daripada buahnya ini, kita jadikan jus, Allah, dia adalah untuk tenaga. Ya. Sebab itu berry ini ada banyak jenis. Kebaikannya sangat-sangat banyak. Ya, untuk detoksifikasi racun dalam tubuh badan, untuk asam urat, gout, asid dalam tubuh badan, untuk mengecilkan tumor, kanser, untuk memecahkan plak di dalam saluran darah, arteriosklerosis, untuk memperbaiki jantung, untuk memberikan kecantikan kulit, untuk masalah cerebrovascular accident, pecah pembuluh darah ini, dan untuk pembaikan di paru-paru yang kekurangan oksigen, dan juga untuk liver yang sedang menghadapi fatty liver. Ini kesemua menggunakan Mulberry. Masya Allah, hebat. Kemudian seterusnya, dia adalah merupakan tonik, sama seperti ginseng. Kekuatannya itu membuatkan orang yang ambilnya bertenaga. Dan berry ini kalau bentuk buahnya ada bentuk jam pun, selai.
ya, jam yang diadakan. Itu boleh, Masya Allah. Nanti kita belajarlah buat jam ni, tak susah sangatlah buat jam ni kalau kita buat. Jadi kita gunakan ini daripada daun ini juga, Masya Allah. Dan dia membersihkan usus, supaya jangan terjadi kanser usus. Dia mempunyai bahan pelawas. Nah, semuanya telah Pak ceritakan tentang kelebihannya pada daun dan juga buahnya. Jadi tempat tidak boleh terdedah pada cahaya matahari, nanti jadi kulat. Dan kalau kita nak keringkan ini, mesti kering. Paling baik kalau kering dengan angin. Ya, digantungkan tu dikering dengan angin dan sebagainya. Kita ambil pohon-pohon dan daripada daun yang telah tua. Ambil ini, lalu kita proses dan diseduh dia dengan air panas. Ketika kita masukkan teh tersebut, daun tersebut, kita tuang air panas, ambil piring, tutup di atas, supaya dia tidak meruap keluar daripada khasiatnya itu. Kemudian kita minum sebelum makan. Minum sehari 3 kali atau 2 kali. Sudah boleh, cukup sebagainya. InsyaAllah kita tengok berlaku tak peningkatan tenaga. Berlaku tak penyembuhan kalau ada yang ada kanser, ada tumor. Berlaku tak perubahan pada kulit wajah. Berlaku tak perubahan kepada hati kita. Hati kalau ada perubahan, dia memberikan rasa gembira. Kalau hati itu bermasalah, dia akan memberikan kesan hati itu. Tengok kat muka ni, ada tumpuk-tumpuk hitam, itu adalah hati. Kita biasa sebut daripada mata kuning menandakan masalah hati. Begitu juga kalau muka ni, kulit muka jadi hitam-hitam, itu liver. Ubatlah dengan daun ini. InsyaAllah dia adalah herba untuk detoksifikasi, mengeluarkan keracunan dalam tubuh badan. Alhamdulillah. Kata Imam Syafi'i bahawa pokok mahberi ini adalah salah satu kekuasaan Allah. Kalau diambil oleh ulat sutra, dia jadi sutra. Kalau diambil oleh lebah, akan jadi madu. Masya Allah. Salah satu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga kita pada hari ini, kita lihat bahawa salah satu daripadanya, daun ini boleh kita gunakan untuk merendam kaki. Bagi orang yang bengkak di bahagian kakinya, itu bengkak air maksud Pak Haji, kita rendam. Bila kita rendamkan tu, dia akan kembalikan balik, dia hilang bengkak kaki tersebut. Cara rendam. Jadi rendaman kaki boleh digunakan untuk membetulkan balik cairan dalam tubuh badan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Pak Haji nak sebutkan juga bahawa dia juga ada ubat untuk cacing. Terutamanya nematod yang jenis untuk orang yang ada masalah kaki gajah. Kaki gajah itu, untuk membunuh nematod tersebut perlu menggunakan daun ini. Dan juga untuk ubat cacing. Kita tahu bahawa masalah cacing ini dah kita pelajari dalam kuliah-kuliah kita yang lepas. Salah satu daripada herba untuk menghilangkan masalah cacing dengan menggunakan daripada pokok mahberi ini. Subhanallah. Dan cumanya kita tak boleh ambil tinggi lah. Kita tak boleh ambil tinggi, sebab dia juga akan menyebabkan kalau kita ambil terlalu banyak. Ini dalam kes-kes terlalu banyak. Sama seperti mana pokok pegaga. Kalau kita ambil terlalu banyak, dia akan menyebabkan infertility. Orang tu jadi kurang subur kalau dia ambil terlalu banyak, terutamanya pada lelaki. Jadi itu di antaranya. Jadi kita ambil itu sekadar yang Pak Haji terangkan. Yang penting pengambilannya bukan untuk dalam masa 1 hari, tapi untuk jangka masa yang panjang. Jadi kalau begitu dapat kita lihat bagaimana kebesaran Allah dalam pokok mahberi ini, khusus untuk penggunaan di luaran, untuk paru-paru, ya, untuk orang yang merokok misalnya, orang yang ambil alkohol, untuk mereka yang ada permasalahan di paru-paru lah, asma dan sebagainya, inilah dia obatnya. Bagaimana pula dengan bagi mereka yang mempunyai masalah penyakit TB, batuk kering, bolehkah kita menggunakan ini? Itu kita menggunakan, lebih baik kita menggunakan pokok tapak kuda ataupun dikenali sebagai Centella asiatica atau pegaga.
bergagar, lebih baik kita gunakan untuk penyakit TBC. Baik, kalau itu itulah yang nak Pak Haji sampaikan daripada informasi yang begitu banyak sekali, yang mana dia merupakan satu projek yang besar di Andalusia. Di suatu ketika dahulu orang Islam terkenal dengan pengeluaran sutranya yang tercantik, yang terbaik, hasil daripada sebuah industri yang berasaskan kepada sutra yang memakan daun ini. Bila kita tengok ni, kita ingat kerajaan Islam Andalusia, kita ingat sahabat-sahabat dah sampai ke sana. Tetapi bila Andalusia itu tumbang, maka kesemuanya khazanah-khazanah itu dipunggah, diambil orang, sehingga kan Islam sudah tidak jelas lagi hak milik kepada peradaban tersebut. Seperti mana yang Pak Haji dah sampaikan dahulu, bahawa Islam itu akan menjadi hebat apabila Al-Quran itu dikaji. Dan bila kita mendapati dalam Al-Quran itu ada tumbuh-tumbuhan macam ni, kita membuat kajiannya, maka dalam pengobatan kita itu lebih tinggi daripada pengobatan yang lain. Bagaimana kita melihat tentang sutra, begitulah juga kita melihat tentang kelebihan pada daun ini. Cuba kita tengok sikit daun ini, besar-besar sekali ni. Kalau Pak Haji angkat begini ni, Allah, banyak sekali kita boleh ambil ni daun-daunnya. Ini saja rimbun dan mudah saja kita menanamnya itu. Kita tanam saja, cucuk-cucuk saja dia dah naik dah. Dia dah jadi rimbun dah. Tengok macam ni Allah Ta'ala ceritakan farmasi untuk manusia, untuk mengambilnya. Pak Haji tak tahulah kalau ada orang lagi masih lagi nak mempertikaikan, mana data klinikalnya lagi. Kalau ada lagi nak pertikaikan, Pak Haji, ini ada ni, dia dah diguna 1000 tahun lebih dah. Kalau dalam masyarakat Cina, dalam sisih Cina, traditional Chinese medicine, 1000 tahun lebih dah. Dan ini adalah merupakan secret plant, tanaman secret untuk mengobati berbagai jenis virus sebagainya. Jadi kalau begitu, maka kalaulah kita boleh menerima ini sebagai salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah di atas muka bumi ini, yang bukannya kita rujuk pada di timur atau di barat, tetapi yang jadi rujukan kita ialah Al-Quran, surah Al-Insan ayat 21, menceritakan tentang kewujudan tumbuhan ini. Bagi Pak Haji tidak ada keraguannya. Air dan ombak dari yang satu, kain dan benang dari yang satu. Oleh sebab itulah maka kita sebagai manusia harus mensyukuri pada setiap penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita kembali kepada Al-Quran, back to Al-Quran, back to ilahiyah, back to alamiah, back to tib nabawi. InsyaAllah Allah akan bagikan kejayaan dunia dan akhirat. Terima kasih semua. Selamat berpuasa untuk 2 hari yang terakhir ini. Mudah-mudahan insya-Allah Allah terima amal ibadat kita, dan Allah terima pada tahun ini menjadi puasa kita yang terbaik. Untuk tahun hadapan, wallahu alam, nanti Pak Haji akan titipkan sebuah gurindam hasil daripada tulisan Pak Haji di pagi-pagi ini, waktu-waktu subuh ini, khususnya untuk bapa ibu yang mengikuti program bersama Pak Haji ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam dan pagi lagi berurutan, tidur dan jaga kurnianya Tuhan. Sesudah tanah selimutkan badan, kenalah diri hidup sendirian. Sudah terjaga pakaian tiada, semua tersingkap amalan di dunia. Menangis setahun tiada guna, kembali tidak musafir hina. Sesudah subuh cahaya pagi, tanda hidup nafas dan nadi. Setelah hidup menempuh mati, tanda makhluk tidak abadi. Susut umur laksana kolam, kering bakal boleh terjadi.
bertemu hidup antara alam. Udara tidak digunakan lagi. Kini sendiri merenung diri, rupanya sedih sedetik di dunia. Bukan hakikat susah hakiki, cuma mainan lagi sandiwara. Terbang debu di bawah angin, hilang tidak meninggalkan kesan. Segala kehendak barang diingin, sudah tidak jadi perhatian. Sampai waktu soalan pertama, zahirlah diri intan maupun kaca. Susah senang kini bermula, penghujung sudah boleh diteka. Kalau barzah jadi taman, bukan kawah api neraka. Kehadapan tanda semakin aman, pasti hidup menempuh bahagia. Kalau barzah sudah azab, bagai sesak di dalam asap. Semakin hari semakin gelap, berlapis duka di dalam hisab. Jalan pulang sudah tiada, renungkanlah sabdanya Nabi. Insan cerdik paling bijaksana, banyak mengingat tentangnya mati.